Belum. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi. Hari ini merupakan hari terakhir saya lah di KV Matang. Setelah berkhidmat di sini selama 3 tahun, saya tak ingat dah berapa bulan, saya dapat berpindah lah kembali kepada keluarga saya di Johor. Saya akan berkhidmat di Johor, mungkin akan settle down di sana lah. Okey, kenangan yang paling saya takkan dapat lupakan, saya waktu mula-mula saya tahu saya posting dekat sini, saya menangis. Dan hari ini saya menangis untuk tinggalkan Sarawak. Sarawak banyak budaya yang menarik, dan selepas ini saya dah tak dapat tengok anak-anak buat tarian, menyanyi lagu Sarawak. Waktu saya posting dulu sini, saya ingat Cikgu Alex, dia menyanyi lagu Berkikis Bulu Betis. Itu adalah first lagu yang saya dengar. Pengalaman saya bawa belajar sukan, lebih-lebih lagi softball. Kalau saya tak ikut softball, saya tak bawa budak main softball, saya mungkin tak tahu Miri tu macam mana. Sebab Sukof tahun ni dekat Miri. Okey, itu sajalah ucapan daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk awalnya saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kolej Vocational Matang kerana menerima kehadiran saya untuk bertugas di Sarawak. Okey, banyak pengalaman dan kenangan yang tak dapat dilupakan sepanjang saya berada di sini, walaupun tempoh agak singkat, tetapi pelbagai orang kata kenangan lah yang menarik di Sarawak yang tidak akan dapat di tempat lain. Okey, terutama dari segi budaya lah, kita nampak budaya Sarawak ni sangat menarik, yang mana kita dapat tengok tarian-tarian Sarawak, masyarakat yang berbilang bangsa, yang mana selama ni tengok dekat TV. Bila posting sini dapat tengok secara live. Kemudian culture orang kat sini pun sangat mengalu-alukan kedatangan saya dan juga rakan-rakan yang lain. Kemudian pengalaman tu banyaklah sebab rakan-rakan dekat sini sentiasa bantu-membantu dan saling bekerjasama lah dalam bekerja. Okey, so seronok bekerja dalam suasana rakan-rakan yang saling support satu sama lain. Kemudian kenangan tu terlalu banyak untuk diceritakan, tapi saya akan rindukan segala memori yang ada di Sarawak ni. Okey, untuk kali terakhir saya nak ucapkan selamat maju jaya dan semoga KV Matang terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey, sekian, terima kasih.